Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiza dari Rafiza Habiku Crochet. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan cara mengait tali beg yang mana bentuk talinya adalah 4 segi. Ada 4 bucu dan kita cuma gunakan bilangan kaitan kita adalah sebanyak 4 sahaja. Lepas 4 kita kira satu balik, 4 kira satu balik. Jadi kaitan ni mudah. Jadi kita teruskan. Bahan ataupun peralatan yang akan saya gunakan untuk video kali ini, untuk tali beg ni, pertamanya mestilah gunting, penanda kaitan sekiranya rakan-rakan nak guna, jarum kait. Saya akan guna yang 5.0 mm untuk mengait dan 3.5 mm ni untuk kita selit lebihan benang bila dah siap kait nanti. Cangkuk swivel lobster ni lebar dia adalah 2.5 cm dan tinggi dia lebih kurang 4.7 cm dan juga tali pipi benang pipi Cina 3 mm. Juga sediakan pemetik api. Tinggalkan kira-kira 6 hingga 7 inci permulaan benang, sama juga di akhir nanti untuk kita selit-selit nak bagi kemasan pada tali kita. Lebihan benang ni bawa ke kiri. Dan teruskan dengan 3 kaitan single crochet lah macam ni. 1 2 dan di bawah ni kawan-kawan perhatikan akan ada sebanyak 7, 2, 4, 5, 6, 7. Bila buat kemasan di hujung nanti sebelah yang lagi satu yang kita akan sambung di sini, pastikan akan ada juga 7 gelung benang pada cangkuk kita ni. Kita biarkan dia seimbang lah, tak nak sini 7 yang lagi satu tu 6 ke 5 ke. Okey. Chain 1, kita akan kait di sini, bukan di sini. Single crochet 1 2. Okay, saya tandakan dulu di kaitan pertama kita, mesti sebut 1 tadi. Tali kita ni bentuknya akan jadi 4 segi, berbucu lah. Okey, seterusnya di sini. Dia akan ada 4. Ini kaitan ketiga. Di sini kaitan keempat. Ulang saja kait. Jadi tempat saya tanda dengan penanda hijau ni, ini untuk kaitan pertama kita. Bila nombor kita 1 kita sebut di sini ataupun di penjuru atau bucu ni, maksudnya betul lah kaitan kita. 1. Saya kira ni 1 2 3 4. Seterusnya kait lagi di sini. Kira saja 1 2 3
Jadi satu ni dia akan berada di sini. Terus ke atas. Satu, dua. Saya tanda dulu dengan penanda lagi satu. Penanda ni akan bergerak. Tadi kita di kedudukan di kaitan yang kedua. Tanda di kaitan pertama. Kita samakan dia. Nak bagi kita tak terbabas lah. Ini satu. Ini akan bergerak penanda kuning. Dua dah ada kat situ. Tiga. Empat. Hampir sama warna benang saya dengan lapik alas background. Di sini satu balik tempat tanda dengan penanda kuning. Satu. Teruskan. Dua. Tiga. Empat. Lagi. Satu. Ni dia berada di baris kuning, penanda kuning. Dua. Tiga. Empat. Kita ambil satu je yang penjuru ni kan. Okay, yang ada dua ni kita ambil satu je yang paling atas. Lagi bila nampak kuning ni, stitch kita mestilah yang kita kira satu. Satu. Dua. Tiga. Ambil yang atas sekali. Empat. Terus lagi. Satu balik tempat kuning ni. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey. Dan di penanda kuning ni, di sini naik ke atas, kita terus dengan stitch yang kita kira sebagai satu tu. Saya alihkan yang kuning ni, nak memudahkan kerja kita alihkan. Sebab tali ni kalau dia berpintar berpusing akan sedikit keliru. Jadi kawan-kawan boleh nampak kan bentuknya empat segi. Jadi terus saja ulang. Tali ni memang mudahlah kaedah. Ulang saja kira 1 hingga 4 dan pastikan satu tu di penanda yang sini. Kait mengikut panjang mana yang anda nak, dan saya berhenti kait di panjang 26 inci. Teruskan ya. Baiklah, sekarang saya di kaitan terakhir saya. Ini lebih kurang 26 inci. Dan sebagaimana yang penanda kuning ni, kalau masih ingat, ini untuk kaitan pertama kita yang kita kira satu. Jadi kaitan saya berakhir dengan kaitan keempat. Lepas 4 kita akan sebut satu kan di sini. Habiskan di sini dengan kaitan yang keempat. Dan tinggalkan lebih kurang 6-7 inci lah tali kita untuk kita potong. Dan kita akan pasang cangkuk yang sebelah lagi, swivel lobster tu. Okey, saya terus tarik saja.
Okey, dan saya buat dia begini. Daripada sini tusuk. Okey, kita sesuaikan, kena pastikan cukup ada 7 gelung pada swivel lobster kita ni. Kalau dalam video saya yang lain pun ada juga saya tunjuk cara pasang pada cangkuk ni. Boleh jugalah rujuk. Nanti saya kongsikan video atas ni ya. Sebenarnya terpulanglah masing-masing macam mana cara nak cukupkan 7 ni lah. Okey, kat situ nampak dah ada 3 kan. 3. Cubalah. Kalau kita rasa sesuai, okey. Tiga kat situ. Jangan terlalu katakan kat sini lah contohnya letak terlalu banyak benang tu, terlalu banyak masuk, jangan, nanti dia jadi berlubang, lubang dia lagi besar. Tiga. Saya cuba ya kat sini. Boleh ambil kat sini pula. Sikit 5 kat situ. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kira dulu cukup tidak. 2, 3,
4, 5, 6. Biar dia teratur lah kedudukan dia tu. Dia nampak satu-satu. Walaupun dia bertindih, cuba nampakkan dia tu ada lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kat sini ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ketujuh. Dia nak bagi nampak dia tu ada je. Saya switch sinilah yang ketujuh. Dah siap selit lebihan benang. Sekarang saya akan potong dan kita akan bakar dia. Alhamdulillah dah pun siap tali beg bentuk 4 segi kita ni. Jadi bersarapan saya kawan-kawan dapatlah kait tali beg ni. Mudah je kait dia, cuma bahagian hujung tu memang kena hati-hati sikit lah, biar boleh buat dengan cantik lah, lagi cantik daripada saya.
Dan akan datang insya-Allah ada lagi jenis yang sama, tapi ada lagi 2 variasi. Cara kait dia tu sedikit berbeza. InsyaAllah saya akan buatkan video juga. Jadi itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video kita akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.